Selamat Syatul. Nama saya Kalai, anak lelaki Paramasivam. Saya dari kelas pendidikan MOD tahun 2. Pertamanya sekali, saya ingin berterima kasih kepada pensyarah saya iaitu Dr. Hairul yang memberi peluang saya untuk saya berada ke tempat sini. Saya nak ingin membentangkan tentang BBM saya bernama Cerika AI. Pada abad ke-21, menuntut guru untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif, yang lebih interaktif dan berpusatkan murid. Namun begitu, dalam pengajaran pendidikan murid, khususnya bagi nilai kerjasama, guru sering berhadapan dengan cabaran untuk memastikan murid bukan sahaja memahami konsep nilai tersebut tetapi juga menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Sehubungan dengan itu, saya telah membangunkan satu inovasi bahan bantu mengajar yang dikenali sebagai Cerika AI, iaitu singkatan kepada Cetus Rekaan Kreatif melalui teknologi Artificial Intelligence. Cerika AI merupakan satu pendekatan pembelajaran yang membolehkan murid menghasilkan satu video berasaskan teknologi AI secara berkumpulan bagi menggambarkan situasi yang menunjukkan nilai kerjasama. Pertamanya sekali, kita perlu menerka apakah punca masalah murid ke punca masalah yang saya ingin membuat satu inovasi untuk murid dalam nilai kerjasama. Terdapat beberapa isu utama yang menjadi punca pencetus kepada pembangunan inovasi ini. Pertamanya sekali, kaedah pengajaran tradisional yang terlalu berfokus pada penerangan guru menyebabkan murid kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, murid sukar menghayati nilai moral secara mendalam kerana pembelajaran lebih bersifat teori berbanding pengalaman sebenar. Ketiga, tahap kreativiti dan kolaborasi murid kurang diketengahkan dalam aktiviti pembelajaran sedia ada. Selain itu, dalam era digital ini, murid sangat terdedah kepada teknologi dan media visual. Namun begitu, penggunaan teknologi tersebut dalam pengajaran nilai moral masih belum dimanfaatkan secara optimal. Cara contoh, kita boleh tengok murid sekarang sangat adiktif dalam media sosial seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Apakah mereka dapat tengok daripada aplikasi sosial ni? Mereka dapat tengok pelbagai video yang dibuat daripada penggunaan AI, seperti ada video sebagai aku seorang buku, saya ada banyak ilmu. So, buku tu menjadi AI, mereka bercakap, buku tu bercakap. So, ia akan menarik perhatian murid. So, saya menghasilkan video AI itu, so murid boleh tahu bagaimana video AI itu dapat dihasilkan. Oleh itu, satu inovasi yang membangunkan teknologi AI, kreativiti pembelajaran kolaboratif perlu diperkenalkan bagi meningkat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita akan tengok bagaimana inovasi saya berfungsi. Inovasi adalah gabungan antara inovasi digital serta BBM yang mawujud. Saya ada dua BBM, iaitu BBM inovasi yang boleh murid boleh membuat video AI daripada platform AI, dan BBM mawujud yang boleh berputar sendiri, iaitu nama dia adalah Wheel of Fate. So Wheel of Fate ni satu BBM yang dimodifikasi untuk berputar sendiri dengan bantuan motor yang ada di belakangnya. So, murid secara berkumpulan datang ke depan. Wakil daripada kumpulan akan datang depan,
akan memutarkan bill of fate tu supaya mereka dapat tengok nombor apa yang mereka dapat, supaya mereka boleh pilih prompt yang mereka dapat daripada Canva saya yang share secara maya. So, inovasi cerita AI dibangunkan dengan menginteraksikan elemen pembelajaran berasaskan projek, penggunaan teknologi AI serta pembelajaran kolaboratif. Pelaksanaan inovasi ini dijalankan melalui beberapa langkah utama. Pertama, guru memperkenalkan konsep nilai kerjasama kepada murid melalui perbincangan dan contoh situasi kehidupan seharian. Saya akan buat sedemikian kerana mereka perlu faham bagaimana nilai kerjasama itu berfungsi. So, mereka dapat mengimajinasikan, mereka boleh berfikir secara kreatif dan kritis bagaimana nilai bekerjasama itu berfungsi. Seterusnya, saya akan berikan prompt atau arahan khusus kepada setiap kumpulan sebagai panduan untuk menghasilkan jalan cerita video AI. Mereka dapat pilih jalan cerita video AI melalui Wheel of Fate yang mempunyai number prompt yang sedia ada dalam wheel. Kemudian, murid akan menggunakan platform AI untuk menghasilkan video berdasarkan kreativiti mereka sendiri. Dalam proses ini, murid boleh mereka pelbagai elemen seperti watak kartun atau animasi, situasi kehidupan di sekolah, konflik yang memerlukan kerjasama, penyelesaian masalah secara bersama. So, dalam penghasilan video ini, murid boleh pilih watak yang mereka suka. Seperti dalam video yang saya menghasilkan, saya menggunakan watak minion supaya karakter-karakter ini adalah sangat rapat dengan murid kita pada zaman kini. So, murid boleh berkaitkan nilai kerjasama dengan watak yang mereka suka supaya mereka dapat melihat macam mana nilai kerjasama itu berfungsi. Akhir sekali, setiap kumpulan akan membentangkan video AI dihasilkan dan saya bersama murid akan membuat refleksi terhadap nilai kerjasama yang ditunjukkan dalam video tersebut. Dalam proses ini, murid akan bukan sahaja mempelajari nilai kerjasama secara teori, turut mengalami sendiri proses bekerjasama dalam menghasilkan sesuatu produk pembelajaran. Dengan ini, secara praktikalnya, mereka boleh nampak bagaimana nilai bekerjasama itu berfungsi. Secara tidak langsung, mereka bekerjasama secara kumpulan untuk menghasilkan satu video AI. So, dengan inovasi ini, mereka akan bekerjasama secara kumpulan untuk membuat video AI dan mereka dapat tengok bagaimana kerjasama itu berfungsi secara sendiri melalui video AI. So, kita ada win-win situation. Lepas ini, kita nak tengok kepada kenapa saya nak menghasilkan video AI ini, kenapa inovasi yang saya telah menghasilkan itu. Kenapa saya perlu menghasilkan inovasi sebegini? Kenapa saya tak guna contoh sahaja? Okay, kita nak tengok macam mana impak ni kepada murid. So, sebelum ni, saya ada pernah nampak sebelum pelaksanaan ini, murid kurang berminat terhadap aktiviti pembelajaran nilai moral. Sebab selalu kita ada buat macam teori, kita bagi contoh, semuanya daripada cikgu, bukan daripada murid. Tapi pada abad yang 21 ini, semuanya perlu dihasilkan oleh murid. Cikgu sebagai panduan sahaja. Dengan ini, mereka boleh faham pengajaran moral dengan lebih baik. Dan aktiviti pembelajaran menjadi lebih penglibatan murid dalam kelas adalah terhad dan murid kurang fokus kepada penerangan guru. Dan murid sukar menghubungkan nilai moral dengan situasi sebenar. Semuanya kerana ia semuanya melibatkan dalam teori, bukan secara praktikal. Tapi, inovasi cerita AI saya dapat menjadikan murid lebih aktif
dan memotivasi dalam pembelajaran. Aktiviti pembelajaran menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan. Apatah lagi, kalau mereka dapat tahu, mereka boleh menghasilkan satu video AI dengan sendiri, tanpa yang sebelum mereka pernah tengok dekat TikTok dengan YouTube semua. Mereka akan excited. Mereka dapat mengembangkan kemahiran kolaborasi, komunikasi dan kreativiti, dan murid mampu menghayati nilai kerjasama melalui pengalaman pembelajaran yang autentik. Dengan ini dapat memberi impak yang besar pada murid tentang nilai-nilai yang cikgu ingin menyampaikan kepada murid. Lagi-lagi, pada zaman yang moden ini, penggunaan teknikal AI atau teknikal secara komputer dalam teknologi sangat penting kepada murid supaya mereka dapat faham bagaimana sistem ini berfungsi, dan ia akan membangunkan generasi yang berilmu tinggi dalam bidang teknologi dan AI. Kesimpulan, inovasi cerita AI membuktikan bahawa penggunaan teknologi AI dalam pendidikan mampu memberikan impak yang positif terhadap penglibatan dan penghayatan murid terhadap nilai moral. Melalui pendekatan yang kreatif dan kolaboratif, murid bukan sahaja memahami konsep kerjasama, malah berpeluang untuk mengaplikasikan nilai tersebut secara langsung dalam proses pembelajaran mereka. Diharapkan inovasi ini dapat menjadi satu alternatif pedagogi yang berkesan dalam memperkasa pengajaran pendidikan moral pada masa hadapan. Dengan ini, saya lagi berharap inovasi ini dapat membangunkan murid yang kreatif, yang dapat berfikir secara kritis, dan murid yang tahu bagaimana nak menggunakan teknologi-teknologi sebegini dalam kaedah yang betul. Kita sebagai guru perlu mengajar mereka. Kita kena bagi guide kepada mereka bagaimana menggunakan tool-tool sebegini dalam cara yang betul. Dengan itu saja penerangan inovasi saya. Terima kasih.